Hai, aku Alsacius. Aku adalah YouTuber dari zaman 2019. Bila orang kentut be like, bodoh. Aduh, aku tak tahan lah nak. Apa kentut ni memang busuk lah. Cikgu, nak pergi tandas? Ha? Pergi tandas? Cikgu tak nak pergi tandas. Weh, main game Free Fire je. Free Fire? Orang sekarang yang tak main Free Fire lah. Orang sekarang Abang tengah main game apa tu? Kau ni dah kacau lah. Bang jatuh. Dengar lagu apa bang? Sikap bagi dua. Ada terletak di hujung kampung, bawa cermin kotak, ada kotak tersembunyi dalamnya. Aku rindu tu vibe-vibe yang dulu. Sebab vibe yang dulu lah yang aku rasa macam best pada zaman vibe yang dulu. Kalau korang nak tahu, aku bukanlah seorang content creator yang terbaru, dan aku bukanlah sebagai influencer BBNU, iaitu budak-budak baru nak up. Bukan. Kalau korang nak tahu, aku adalah influencer daripada zaman 2019, zaman-zaman vibe dekat YouTube, Insta dan juga TikTok ada masa itu. Cerita dia macam ni guys. Aku memang dulu dah lama dah aku buat konten YouTube, tapi cuma kalau korang nak tahu, YouTube aku yang Frostfire tu kena ban. YouTube channel yang Frostfire dan YouTube channel Alsacius ni adalah channel yang terbaru lah. Itu korang dah tahu betul tak? Itu korang mesti dah tahu kan? Sebab aku dah cerita banyak sekali dah benda ni. Cuma aku rindu vibe-vibe pada tahun 2022. Itu adalah vibe yang paling best sekali, dan itu adalah prime aku. Cuma aku ingat balik kenangan aku yang lama. Sekarang dah tahun 2025 dan aku teringat pada tahun 2019. Gila mat, pada tahun 2019 hari dulu aku best gila, selalu buat konten dengan Afif apa semua. Aku dah ada cerita ni dekat Q&A, cuma tak dapat nak post. Kalau korang tahu, pada zaman 2019 tu tengah naik yang namanya YouTube dan juga Instagram. TikTok pada masa tu masih lagi kena ban. Kalau korang tahu 2019 kan, kalau korang tahu kan, TikTok kan macam tak elok sikit kan, sebab macam ada gelik-gelik apa semua, betul tak? Jadi pada tahun 2019, masa tu aku tak ada TikTok lagi. Dan pada tahun 2019 aku masih lagi buat dekat Instagram dengan Facebook dengan YouTube. Aku ada Instagram, Facebook dengan YouTube masa tu. 3 platform ni wajib ada kalau korang influencer pada zaman dulu. YouTube, Instagram adalah platform yang korang kena ada sebagai influencer pada zaman dahulu. Dan aku biasa selalu post video dekat mana? Aku selalu post video dekat Instagram. Aku dulu memang aktif gila kat Instagram. Aku post reels masa tu. Sebab masa tu tengah naik, kalau korang tahu, Lokman Podolski dengan Zuki, Ashraf Rozami. Itu adalah tengah naik pada zaman 2019. Aku adalah salah satu content creator yang tengah naik zaman diorang. Macam korang tahu, Zuki post video pasal yang ada masa puasa kan, dia ada post. Lokman Podolski post masa Vine. Kalau korang tahu, aku hidup bukan Vine. Sebab Vine tu itu kira dah lama. Sebab Vine Instagram itu kira masih lagi lama. Kalau tahu, Vine boleh dikatakan 2015 aku masa tu masih 5 tahun. 2019 aku dah darjah 3. Jadi aku dah agak sedikit fikir lah. Darjah 3, sekarang tingkatan 3. Nampak tak? Genap berapa tahun? Genap 6 tahun. Genap ke ganjil? 6 genap ke ganjil Ganjil. So sekarang dah ganjil kan? 2, 4, 6. Ganjil lah, ganjil. Kalau korang tahu, dah ganjil 6 tahun aku pada zaman 2019.
Sekarang tingkatan 3, dulu darjah 3. Sebab itulah aku tak pakai spek sekarang ni, sebab aku nak merasai vibe yang dulu. Okay, dah habis cerita 2019. Aku memang naik pada zaman, aku cipta dan aku ada pada zaman 2019. Dan YouTube aku kena ban pada tahun 2020. Itulah YouTube aku kena ban. Lepas tu pula 2020 start PKP. Aku dah pisang, tak tahu nak buat apa. YouTube pun dah kena ban. Cuma aku ada Instagram. Instagram pun masa tu aku dah tak ingat password. Sebab masa tu Instagram aku guna email mak aku. Jadi aku dah tak ingat. Start lah dan memulalah aku buat TikTok. Langsung aku tak pandang YouTube. YouTube kena ban. Facebook pun aku tak ingat password. Instagram pun tak ingat password. Dan kembalilah pada tahun 2020 aku aktif dalam bidang TikTok. Masih lagi aku pakai akaun mak aku. Bukan akaun mak aku, masih lagi aku pakai handphone mak aku. Aku dah ada akaun email Facebook sendiri, tapi masih masih lagi ke handphone mak aku. Jadi mak aku boleh login dua email lah. Email dekat email mak aku dengan email mak aku. Jadi email aku dah start buat akaun Facebook yang baru, cuma aku tak post. Dan aku buat akaun TikTok, dan aku masa tu dah main TikTok. Dan TikTok pada zaman 2020, aku ingat lagi masa tu masih lagi trending gelek-gelek. Bukanlah gelek, macam jedak-jeduk. Makan tahu jedak-jeduk 2020 dah start naik. Macam Phenomenal, I might be so terpisah. Entah apa yang merasuk kita. Goyang dua jari, kanan kiri, kanan kiri. Adalah lagu-lagu vibe pada zaman 2020 masa tu. Masuklah bidang TikTok. Kalau korang tahu video-video yang dulu aku buat sorang-sorang. Aku dah dulu masa 2019 aku buat POV. Aku buat POV kawan kentut lah. Aku buat POV apalah. Masa tu memang prime aku buat video dengan Afif. Aku ingat lagi dengan Afif pada masa tu. Sorry guys, aku kalau biasa kalau borak aku memang lambat. Dan aku memang makan masa lah kalau aku nak borak-borak apa semua ni. Okay, pada tahun 2020 aku buat Be-Like. Aku dah ada start buat Be-Like. Ingat lagi aku buat sorang-sorang. Aku tak tahu doh, bodoh juga doh. Aku macam bila sekarang balik aku tengok video tu macam cringe lah Tu 2020 aku jarang sangat upload. 2021 ni lah aku dah start asyik upload je video kat TikTok. Aku post jejak-jeduk Ultraman. Aku post dulu aku tak tahu kenapa aku post jejak-jeduk Ultraman. Sebab dulu memang aku minat gila dengan Ultraman. Dan itu yang aku asyik post jejak-jeduk Ultraman je pada zaman dulu. Lepas tu aku buat video tentang bahas Ultraman apa semua Dan inilah masa yang dinanti-nantikan. Pada tahun 2020 start aku comeback YouTube. Dan aku dah start beli GoPro tau. Kau tak tahu tak GoPro apa? Yes guys, GoPro ni pada tahun 2020 awal-awal aku buat konten dengan Afif. Pada tahun 2019 inilah GoPro dia guys. Sebenarnya ini GoPro yang dulu aku buat video reels apa semua dekat Instagram. Aku lupa nak tunjuk. Inilah dia guys. Dan 2022 macam-macam aku buat. Begitu sulit lupakan Raihan apa semua tu. Lepas tu pula dengan ada lagi satu Sikok bagi dua. Prime aku dengan Afif 2019 kembali throwback pada zaman 2022 guys. Dulu masa zaman 2019 kita orang dah start konten. Masa tu aku darjah 3, Afif tingkatan 3. Dan Afif masa tu masih budak lagi apa semua Dan sekarang Afif pun dah start nak kerja apa semua. Dia dah start nak cari yang halal lah. Sebab dia nak kahwin kan. So dia nak cari rezeki yang halal untuk dia punya awet. Sorry Afif. GoPro ni lah yang ada pada tahun 2022-2019. Aku cari benda ni
Mana benda ni? Akhirnya aku jumpa balik benda ni Setelah berapa lama dah aku dah tak jumpa benda GoPro ni. Akhirnya aku jumpa dah. GoPro ni dah tak boleh guna dah. Aku tak tahu GoPro ni kenapa tak boleh guna. Sebab tu lah Afif beli GoPro yang baru. Sebab GoPro ni adalah mengimbau balik zaman-zaman kenangan aku dengan Afif pada tahun 2019 lah boleh dikatakan. GoPro ni dah tak boleh guna sebab SIM card satu, sebab suara tak dengar sangat apa semua. Sebab tu lah kalau kau tengok Afif punya GoPro sekarang dia ada cocok mic dekat atas ni. Ini aku tak tahu, ni GoPro lama dah, tapi kau boleh tengok sendiri HD 1080 megapiksel. Maknanya boleh tahan kualiti jugalah GoPro ni sebenarnya. Cuma dulu aku buat konten, kau tahu aku buat konten rakam macam ni. Rakam macam ni lah. Macam ni lah. Ini masa ni GoPro ni 2019. 2022 tak silap aku tak guna lah. Tak guna masa tu. Aku rakam ni apa semua. 2021 tu aku lupa nak cakap dengan korang. 2021 tu aku dah start ada handphone sendiri lah. Apa semua aku dah start ada handphone sendiri. Cuma aku dah ingat balik email apa semua. Aku dah ingat lah semua kan. Cuma guys, aku nak cakap 2022 ni macam-macam prank. Aku buat live dengan Afif. Aku masa tu borak-borak dengan Abe Jamal, iaitu Mal Animation. Okay, jangan lupa subscribe Mal Animation. Rindu gila tu zaman 2022, 2019. Aku memang rindu gila masa tu. Cuma nak buat macam mana kan. Kenangan itu pasti. Cuma nak vibe yang dulu memang tak boleh nak buat balik lah. Vibe yang dulu, biar yang dulu. Yang sekarang kita kena fokus. Kalau korang rindu aku zaman 2022, sorry to say lah kan. Aku tak boleh nak kembali balik vibe yang dulu. Cuma kalau korang nak aku throwback balik yang dulu, buat remake video balik remake yang dulu, InsyaAllah aku akan boleh buat. Okay, so itu sajalah untuk konten kita kali pada hari ni guys. Woo! So sampai sini lah untuk video kali ni guys. Kalau korang suka dengan video kali ni, jangan lupa like dan subscribe. Okay, aku rindu vibe yang dulu. Hai, by the way guys, buat korang semua yang tunggu-tunggu filem Perang Ultra, nantilah aku fikir-fikirkan balik. Dan korang jangan lupa stay tune untuk pada hari kenapa aku berhenti buat filem Perang Ultra. Okay, so bye bye. Assalamualaikum.